Satu ketika, bilik darjah adalah medan pengajaran, buku adalah sumber kebenaran dan guru adalah penguasa ilmu. Hari ini, atas nama teknologi, AI datang menggoncang takhta itu. Segala yang kita tahu, segala yang kita banggakan sedang diuji oleh teknologi yang mampu berfikir, belajar dan mungkin mengajar. Dalam sekejap mata, teknologi ini mula menyusup ke dalam bilik darjah kita, memintas cara lama, menakluki kaedah tradisional dan membuka ruang yang tiada batas. Tetapi, adakah ia satu anugerah atau ancaman yang bakal menggegarkan asas pendidikan kita? Hari ini kita nak tengok kereta yang dihasilkan dengan teknologi robotik. Kita nak tahu apa benda yang robot ni boleh buat. Ini semua kita gunakan teknologi AI. 1, 2, 3, 4. Sensor ni akan kesan pergerakan dari sini dan sini juga. Pendidikan hari ini, kita sedang menyaksikan perubahan yang tidak pernah terbayang satu masa dahulu. Pendidikan yang dahulunya teguh di tangan guru dan buku, kini sedang berhadapan dengan cabaran baru. Teknologi yang semakin pintar, semakin canggih dan semakin padu. Di sinilah AI mula mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar, mencabar apa yang kita anggap sebagai tradisional. Matlamat saya sebagai pendidik sama je seperti UiTM dan AGBS, adalah untuk melahirkan graduan yang holistik, cekap dan mampu bersaing dengan inovasi teknologi di masa hadapan. Sebenarnya saya ambil pure biology buat dekat UPM. Lepas tu saya ditawarkan untuk jadi research assistant di UPM. Pada masa yang sama, saya juga dapat tawaran untuk mengajar sebagai tutor dekat, dulunya dinakanali sebagai math clinic. Jadi dekat situlah saya mula try mengajar, dan daripada situ tak problem kan. Sebabnya seronok je dapat memaham tentang belajar ni. Tak dapat digambarkan. Itu yang saya juga mengajarkan belajar. Saya mula terlibat dengan media sosial pada tahun 2020, masa itu COVID. Saya tengok pelajar saya ni makin lama makin tak minat dengan subjek yang saya ajar, bahasa Inggeris. Jadi ada same time tu mereka selalu je tengok TikTok. Jadi cara saya nak tarik perhatian mereka adalah saya terpaksa melibatkan diri saya dalam dunia diorang, dunia TikTok. Setiap pendidik mempunyai matlamat yang sama, melahirkan generasi yang bersedia menghadapi masa depan. Namun, bagaimana jika masa depan itu datang lebih pantas daripada yang dijangkakan? Teknologi AI telah membuka ruang kepada perubahan yang lebih pantas, memaksa kita untuk menilai semula cara kita mengajar dan mengurus pendidikan. Sebelum saya bergelar pendidik, saya berkhidmat dengan industri dari tahun 2004. Setelah selesai je pengajian doktor ijazah saya masuk ke dunia pendidik bermula daripada Oktober 2022. Bidang tumpuan saya adalah ikan laku lestari, atau kita selalu dengar sustainable behaviour dalam organisasi, dan juga tertumpu kepada change management, iaitu perubahan organisasi. Dan salah satu yang saya tumpukan adalah integrasi AI dalam pengurusan perniagaan. AI bukan sekadar sebuah aplikasi atau permainan video. Ia adalah kuasa yang merombak segala-galanya, membawa dunia pendidikan ke dalam dimensi baru yang belum pernah kita jelajahi.
Setiap detik AI berkembang, mencipta peluang yang tidak dapat dibayang. Tapi, pada masa yang sama, ia sedang menggugat sistem yang selama ini menjadi tulang belakang kepada pembinaan generasi masa hadapan kita. AI ni dia akan ubah banyak benda. So better of worse, dia akan ubah banyak benda. Jadi dia orang kena be prepared, dia orang kena sila follow the new development because they develop so fast. AI ni cuba kita bayangkan last year punya video yang AI keluarkan dengan this year punya video yang AI keluarkan berbeza. Okey, bagi saya AI ni something yang baru. Jadi saya tengah explore sikit-sikit. Apa yang saya dapat lihat, dia banyak membantu. Jadi kalau kita tidak ada idea untuk nak buat lesson tu seronok, dia banyak suggestions. So itu banyak membantu cikgu yang kadang-kadang cikgu ni, macam saya dah 24 tahun mengajarkan, kadang-kadang idea tu kekering idea kan. Yang saya nampak, kita ada dua pandangan. Ada yang macam saya, seperti saya, kami gembira, dan kami, sebab fokus saya mengajar pun change management. Kita kena agile menerima perubahan, maknanya kena sentiasa beradaptasi. Jadinya saya suka dan saya sentiasa galakkan pelajar lah untuk menggunakan AI. Tapi ada juga dari segi pendidik yang lain, mereka rasa AI ni akan buat pelajar jadi malas, tidak berfikir. Setiap teknologi membawa dua sisi, peluang dan cabaran. Ada yang melihat AI sebagai kekuatan yang boleh memacu pembelajaran. Ada juga yang khawatir ia akan melemahkan daya fikir pelajar. Adakah AI benar-benar alat yang mempermudah atau ia bakal menjadi penghalang kepada kreativiti dan pemikiran kritikal yang kita harapkan dari generasi muda? Sebelum AI lagi dah ada masalah ni. Ada setengah student memang copy, paste. Itu biasa. Saya sebenarnya satu kerisauan. Saya risau pelajar-pelajar saya dia tidak mengikuti perkembangan AI ni. Macam sebenarnya kalau kita tengok benda-benda agak cepat. 2023 tahun lepas viral dengan ChatGPT. Tapi tahun ni kita tengok dah ada banyak AI program yang lain, AI model yang lain, dan benda-benda agak cepat, sangat-sangat cepat sebenarnya. Saya risau kalau pelajar ni dia tak ikut perkembangan AI, dia akan ketinggalan, dan bila dia dah habis belajar nanti, dia dah tak ada tempat dekat dalam pekerjaan sebab dia tak ada skill yang diperlukan. Itu yang saya beri kerisauan lah. Saya rasa memang ada kebaikan dan ada negatif side dia penggunaan AI ni. Satu adalah kita macam pelajar ni dia lebih fokus kepada menggunakan AI, bergantung kepada AI. Apa-apa tugasan yang kita beri, kadang-kadang mereka tak buat sendiri, mereka check AI, bagi je soalan terus dapat jawapan, dan ini memberikan mereka too dependent on the app dengan AI ni. AI menawarkan solusi yang luar biasa, tetapi cabaran etika dan kejujuran akademik semakin rumit. Bagaimana kita mendidik generasi yang lebih bergantung kepada algoritma berbanding fikiran mereka sendiri? Adakah kita sedang melahirkan pelajar yang berfikiran kritis atau yang sekadar mengikut arahan mesin? Dalam segala kebaikan, AI juga membawa ancaman-ancaman kepada daya fikir dan tanggungjawab sosial dalam dunia pendidikan. Satu ketika dahulu, antara cabaran terbesar bagi seorang guru dan pensyarah adalah mengawal karenah pelajar yang nakal. Tetapi hari ini, mereka berdepan dengan sesuatu yang jauh lebih licin, AI. Teknologi ini hadir dengan janji untuk mempermudah. Namun di sebaliknya, ia mencabar kawalan manusia dalam bilik darjah. Ilusi kesepian yang dibawa AI mungkin nampak menarik, tetapi ia juga mengundang risiko besar yang boleh meroboh asas pendidikan yang kita pertahankan selama ini. Student boleh guna AI
AI. Pensyarah dia suka atau tidak, pensyarah tak boleh halang. AI ni dia sebenarnya adalah satu alat, dan alat ni kita ibaratkan macam pisau lah. Pisau kalau digunakan dengan betul, dia boleh membantu untuk bagi hidangan kepada satu keluarga dekat meja makan. Tapi kalau digunakan dengan salah, dia boleh menyebabkan kita masuk penjara. Jadi AI ni something like that. Dia alat-alat macam mana pelajar ni nak gunakan untuk yang pertamanya dia nak belajar, tapi pada masa yang sama ada satu dari kerisauan saya adalah they are too reliant on AI, terlampau bergantung sangat dengan AI sampai diorang sendiri tak boleh ada kebolehan nak ada critical thinking. Kalau dulu kita tahu kita tak ada AI, maknanya kalau paling ni pun student copy paste je. Kan kita boleh check paper, paling tidak cakap boleh tak bagi paper tu, betul tak paper tu cakap macam ni, betul tak artikel ni rumus pendapatan tu sebegini. Tapi dengan adanya AI kita nampak semua cantik, kosmetik dia semua lawa. Tapi kita terpaksa luangkan masa, memang kena betul-betul sama-sama dengan pelajar, tak boleh lepaskan dia macam tu je. Mereka masih lagi guna cara tradisional, diorang masih lagi nak tengok jurnal mana yang student guna, betul tak jurnal tu macam tu. Struggle tu di pihak student lah, cuma student patut tahu nak navigate. Dia juga akan mengurangkan kreativiti pelajar untuk berfikir, critical thinking. Semua makin lama makin agak membimbangkan lah bagi saya. Dan betul, kadang-kadang pelajar ni dia bila dia search untuk jawapan, untuk especially karangan, saya cikgu bahasa Inggeris, kadang-kadang idea tu kan idea bukan idea dia, idea yang diciduk daripada AI. So bila sampai untuk peperiksaan, mereka dah tak tahu nak tulis apa, sebab mereka terlalu dependent dengan AI. Kalau dia sebenarnya menggunakan AI sebagai alat untuk bantu membuat kerja, dan dia kena berfikir lebih daripada itu untuk menyiapkan, bila kita pantau, dia tak akan jadi malas. Dia akan sentiasa menggunakan AI, dan lama-lama baru dia tahu kalau sesiapa menggunakan AI ke tahap yang sangat ekstrim, dia baru perasan yang AI banyak benda AI tak boleh buat, yang dia akan buat sendiri. Manusia masih terbelenggu dalam perdebatan. Adakah AI ini cahaya kemajuan atau bayang-bayang ancaman? Namun, mereka terlepas satu perkara besar. AI bukan sekadar satu teknologi tunggal. Ia hadir dalam pelbagai wajah, dalam pelbagai aplikasi. Setiap satunya dengan kuasa untuk merubah cara kita hidup dan sentiasa belajar. Sementara manusia sibuk berbicara sama ada mahu menerima atau menolak, AI terus berkembang, mengisi setiap kekosongan yang ditinggalkan oleh kelemahan manusia.